Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Saya memang teruja sangat nak kongsi dengan anda semua hari ini sebab kita nak sembang pasal satu kisah benar yang sangat luar biasa. Ini bukan sekadar teori atas kertas tau, tapi satu catatan pribadi yang sangat tulen tentang perubahan rohani yang mendalam. Kita nak tengok macam mana satu perubahan kecil je dalam amalan harian boleh ubah hidup seseorang tu secara total. Jom! Okey, jom kita selami perkara ni. Cuma bayangkan hidup anda berubah 180 darjah tapi dalam masa 14 hari je. Pemuda tanpa nama ni kongsi kisah dia untuk beri inspirasi kat kita semua. Dan garis masa yang dia lalui ni memang tak masuk akal. Dia berjaya selesaikan masalah yang bertahun-tahun membelenggu hidup dia dalam masa 2 minggu je. Macam mana dia buat tu? Bahagian 1, cabaran dalam beristighfar. Sebelum kita tengok kejayaan dia, kita kena faham dulu dari mana dia bermula. Pemuda ni sebenarnya tahu je kelebihan istighfar, iaitu memohon ampun dari Allah. Tapi dia ada satu masalah besar. Bayangkan, selama setahun penuh dia cuba nak amalkan, tapi tak pernah konsisten. Kejap buat, lepas tu berhenti. Kenapa agaknya ya? Rupa-rupanya, punca utama dia sangkut tu sebab satu salah faham yang besar. Di satu pihak, dia ingat istighfar ni kena sebut kuat-kuat, satu-satu dan perlahan-lahan. Memang terasa berat lah kan nak buat selalu. Tapi dalam masa yang sama, dia selalu nampak video nasihat yang kata istighfar ni boleh je buat dalam hati dan laju-laju. Tahu tak apa reaksi awal dia? Dia tolak mentah-mentah pandangan kedua ni. Dia ingat cara senyap dan laju tu macam satu benda rekaan atau bid'ah. Sebab kepercayaan ni lah amalan dia asyik terputus. Bahagian 2. Mencuba pendekatan baharu. Lepas setahun terperangkap dalam kitaran mula dan berhenti, video-video yang suruh istighfar dalam hati ni makin kerap pula lalu dekat depan mata dia. Mula-mula tu dia buat tak tahu je sebab masih yakin benda tu salah. Tapi akhirnya, sampai satu saat penting ni, dia cakap kat diri sendiri, "Kenapa aku tak cuba je? Bukan rugi apa-apa pun." Jadi, inilah rutin baru yang dia buat. Langkah pertama, dia mula istighfar di dalam hati. Langkah kedua, memandangkan dia buat dalam hati je, dia boleh buat dengan kerap dan laju sepanjang hari sampai capai jumlah yang sangat-sangat besar. Dan langkah ketiga, dia gabungkan zikir ni dengan bacaan surah Al-Baqarah setiap hari. Kombinasi 3 langkah inilah yang jadi kunci kepada perubahan hidup dia. Dan anda tengoklah kesannya, pemuda tu kata, "Subhanallah, dari hari pertama lagi saya dah capai jumlah istighfar yang besar." Dia terus rasa kesan tu serta-merta tau. Dia rasa satu ketenangan yang luar biasa, dada dia rasa sangat lapang, bermula dari hari pertama tu lagi. Memang sesuatu yang dia tak pernah rasa sebelum ni. Bahagian 3. Tanda hujan dari langit. Pada hari pertama tu juga, lewat malam lepas dia habis je zikir harian, tiba-tiba dia tergerak hati nak bangun, solat 2 rakaat dan memanjatkan satu doa yang sangat-sangat spesifik. Dalam sujud tu, dia merintih, "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Aku tahu dalam istighfar tu ada keredoanmu dan kebaikan untuk aku di dunia dan akhirat. Tapi jika aku memang di jalan yang benar, perintahkanlah langit untuk menurunkan hujan." Coba bayangkan, malam tu, lepas dia doa dengan penuh harapan, dia pun pergi tidur. Dia serahkan segalanya, langsung tak tahu apa jawaban yang menanti esok hari. Dan ini jelas menunjukkan keajaiban yang berlaku. Malam pertama dia minta hujan. Esok paginya dia terjaga sebab dengar bunyi hujan lebat. Subhanallah, katanya. Tapi biasalah manusia kan. Menjelang hari ketiga, dia mula rasa ragu-ragu sikit, kebetulan je ke ni. Jadi malam tu, dia solat lagi dan ulang doa yang sama. Dan pada hari keempat, demi Allah, hujan turun lagi. Terus hilang segala keraguan dia. Dia tahu, dia pasti berada di jalan yang betul. Bahagian 4, keajaiban dalam 2 minggu. Lepas dapat tanda yang jelas tu, dia memang pegang kuat-kuat amalan ni. Dia kekal istiqamah selama kira-kira 2 minggu penuh. Istighfar dalam hati sepanjang hari, dalam kuantiti yang besar dan baca surah Al-Baqarah. Jom kita tengok apa hasilnya. Perkara yang paling menarik tentang slide ini adalah, sepanjang tempoh 2 minggu tu, hujan dah turun sebanyak kira-kira 10 kali. Cuba bayangkan. Setiap kali hujan terturun, ia seolah-olah menjadi peringatan dan pengesahan secara langsung dari langit untuk doa dan amalan dia tu. Tapi hujan tu baru sebahagian je dari cerita dia. Hidup dia berubah secara mendadak. Dia dapat ketenangan jiwa yang mutlak, doa dia dimakbulkan dengan sangat pantas. Tapi ada satu perkara ni yang paling luar biasa, dia akhirnya berjaya tinggalkan dosa tersembunyi yang dah 5 ke 6 tahun belenggu diri dia. Bertahun-tahun cuba nak berhenti tapi gagal, tiba-tiba dalam 2 minggu ni, bukan je berhenti, dia siap rasa benci lagi dengan dosa tu. Orang sekeliling pun mula berubah, mereka jadi lebih hormat kat dia dan hidup dia dipenuhi kemudahan. Malah, ada satu insiden mengejutkan yang tunjuk betapa cepat doanya makbul. Ada seseorang ni yang buat aniaya kat pemuda ni. Dia rampas sesuatu yang penting. Bukan sebab dia perlu pun, tapi murni sebab hasad dengki.
Pemuda ni tahu siapa yang buat dan dia pun berdoa. Dan keputusannya, dalam masa sehari dua je, keadilan ilahi terus berjalan. Allah tarik balik sesuatu dari si pezalim tu yang nilainya 10 kali ganda lebih besar dari apa yang dirampas. Keadilan yang sangat-sangat pantas. Mari kita bergerak ke bahagian kelima, nasihat dan pengajaran utama, dan tengok macam mana rentitan kisah ni membawa kepada nasihat langsung dari dia, khas untuk sesiapa saja yang mengikuti kisahnya ini. Di sinilah letaknya rahsia yang paling besar, istiqamah atau konsisten. Pemuda tu pesan supaya kita kekal konsisten dengan istighfar. Sebab apa? Sebab lama-kelamaan, istighfar ni akan bertindak macam kunci yang buat segala amalan ibadat lain jadi sangat mudah. Nak baca surah Al-Baqarah, nak bangun solat malam, semua tak rasa berat dah. Dengan istighfar yang istiqamah ni, kebaikan dunia dan akhirat akan terbuka untuk anda. Jadi, poin penting kat sini terangkum dalam kata-kata penutup dia yang indah ni. Jika Allah reda denganmu, dia akan membuatmu gembira. Matlamat akhir kita beristighfar ni adalah untuk cari keredaan Allah. Dan bila Yang Maha Pencipta dah reda, dia sendiri akan limpahkan rasa gembira, rasa lapang dan cukup dalam hidup anda. Sebiji macam apa yang pemuda ni lalui. Dan akhirnya persoalan ni berbalik kepada anda. Adakah anda bersedia nak mulakan istighfar macam ni? Hari ni juga, anda dah dengar sendiri buktinya. Dari merangkak susah selama setahun, berubah sekelip mata hanya dalam 2 minggu. Kaedah senyap dan laju ni betul-betul membuahkan hasil. Persoalannya, adakah anda berani nak sahut cabaran ni? Ubah hidup anda dari dalam keluar? Bermula sekarang? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih banyak-banyak sebab join sesi kupasan kita kali ni. Dan semoga kita semua dikurniakan istiqamah. Jumpa lagi!